Mestilah sakit. Bandangut ni, ha. Aduh. Nah, Papa bagi. Ambillah. Nasi lemak sambal ikan bilis. Sedapnya bau. Dah, main teman Atuk sarapan. Nanti Atuk nak sambung kerja balik. Baik, Tok. Atuk buat apa ni? Buat gerobok rezeki. Jomlah makan. Gerobok rezeki. Abang Is suruh buat. Untuk apa? Adalah tu. Yelah. Bismillahirrahmanirrahim. Atuk nak kita orang tolong? Tak payah. Dah nak siap. Alamak. Jom. Barulah nampak kuat dan teguh. Tengoklah siapa yang tolong. Upin dan Yalah, terima kasih. sama-sama. Alas, sudah siapkah? Mestilah dah. Mari, tolong angkat. Ya. Tok, nak angkat ke mana? Ayah, masuk lori loh. Kemudian nak hantar ke kedai Abang Is. Lagi. Okey. Lagi. Op. Sikit lagi. Op. Ayah, diamlah. Okey dah, cukup. Abang, Korang pun ada? Nak ikut sangat. Tukang sibuk. Tak apa, Tok. Biar saya angkat. nak tolong? Bolehlah, Bang. Boleh? Dalam kedai, tepi kaunter, ada banyak kotak dan kampit beras. Bawa keluar semua. Baik, bos. Halo. Dah habis. Apa macam ni? Penatnya. Alah, sikit tu pun dah penat. Beratlah, Tok. Jom tolong abang buka kotak-kotak ni. Kemudian kita susun dekat gerobok tu. Lu dorang tolong Kilija. Uncle dengan Tok Dalang mau balik. Terima kasih, Uncle. Atok. Barang-barang ni untuk siapa? Untuk orang kampung yang memerlukan. Semuanya percuma. Percuma? Sesiapa je boleh datang ambil. Dari Pin selamanya. Betul. Ini betul. Terima kasih, Abang
Nak ke mana? Taruh balik barang-barang tu. Tapi kata sesiapa je boleh ambil. Ipin, barang-barang ni untuk orang yang hidupnya susah. Serba kekurangan, tak ada duit, tak ada makanan. Ipin faham kan? Ipin! Apa korang buat? Kemas barang-barang ni. Kau pula nak ke mana? Nak beli beras. Situ ada beras. Oh, kampit besar. Aku nak beli 3 genggam beras je. Aku orang susah. Mana ada duit nak beli besar macam tu? Mesti mahal kan? Ini percuma. Kau boleh ambil barang lain juga. Betul ke ni? Betul? Ini gerobok rezeki abang buatkan. Nak bantu orang kampung yang susah. Ambil lah. Ambillah. Ipin, plastik. Ambil lagi ni. Tengok makanan yang kecoh. Nah, ambillah. Dah lama tak makan bihun. Aku nak balik masak. Terima kasih semua. Sama-sama. Dah makan. Ipin. Sedih ke? Tapi abang suka. Abang suka tengok orang susah ke? Bukan. Abang suka bila orang betul-betul susah datang ambil barang-barang di sini. Maknanya, projek gerobok rezeki abang berjaya. Oh, macam tu. Kesian kan? Sedih tengok. Apa yang kesian? Apa yang sedih? Fizi tu. Dia orang susah rupanya. Nak beli sekampit beras pun tak ada duit. Patutlah dia selalu minta Ihsan belanja. Hai, selama ni berkawan tak tahu ke? Tak. Nasib baik ada gerobok rezeki. Dapat dia sekampit beras. Hah? Dah mula dah? Projek Abang Is tu? Dah. Hari ni mula. Lepas ni, teman akak nak tengok gerobok rezeki tu. Akak belanja aiskrim. Boleh? Yeay! Yelah tu. Kenapa ni Is? Apa dah jadi? Orang berebut barang. Barang sedekah pun nak berebut? Barang percuma kan? Macam tu lah. Semua nak diambilnya. Tak ingat orang lain. Ini je beras yang ada. Ya, makcik. Beras yang bagus sikit tak ada ke? Itu pun dah bagus ada. Orang sedekah, kita terima je lah seadanya. Makcik tak makan beras jenis ni. Beras murah ni, tak sedap. Sardin percuma. Ini boleh buat niaga. Roy, ni untuk bantu orang yang memerlukan. Bukan untuk berniaga. Aduh. Lah, ya ke? Jadi tak boleh? Kak, nak aiskrim. Jom, abang belanja. Yeay. Korang nak aiskrim apa? Aku punya lah. Aku punya kat sini. Aku nampak dulu. Gaduh.
Aduh, dah berterabur. Kan rugi. Lah, cabut lari pula. Bukannya nak tolong kutip. Takut kena marah lah tu. Hei, macam-macam perangai manusia ni. Ada yang tamak, ada yang tak tahu bersyukur dengan apa yang diberi. Dan Kalau macam tu, tak payahlah buat gerobok rezeki ni. Menyusahkan je. Betul. Geraknya. Hei, tak bolehlah macam tu. Disebabkan 1-2 orang buat perangai, kita nak hukum semua orang. Sila ambil ini. Is! Ada lagi barang mau hantar? Tak ada. Semua dah hantar. Kau bila nak ke sana? Orang dah ramai. Orang TV pun ada. Betul-betul. TV? Apa? Ada orang TV? Hari ni ada buat pelancaran projek gerobok rezeki di Balai Raya. Kau berdua nak ikut buat sibuk? Yelah. Uish, ramainya orang. Hai, saya cek. 1, 2, 3. Wah, diam-diam Abang Is dah buat banyak gerobok rezeki rupanya. Semuanya penuh dengan barangan. Saja abang tak nak bising-bising. Biar projek ni berjaya dulu. Lepas tu baru abang war-warkan. Kenapa nak wawarkan? Abang nak kutip derma untuk buat banyak lagi gerobok rezeki. Oh, nak kutip duit. Bukan duit je, sumbangan barangan dan juga tenaga. Tenaga anak-anak muda. Oh. Upin, itu Zul kan? Sekarang kita berada di kampung Zul dengan nenek dia. Jom kita tolong, kita sumbangkan tenaga. Nantikan liputan semasa kita. Datang dengan siapa? Dengan Abang Is. Tu, Terima kasihlah Ya, you Makcik. Is. Makcik balik ya. bye. Ipin, jom. Cepatlah. Aduh. Dan ada ramai orang tolong. Terima kasih. Terima kasih. Jom. Adik, Ya? Opa, dah balik pun. Macam mana pelajaran tadi? seronok. Ramai orang. Syukur Alhamdulillah. Niat baik Is buat gerobok rezeki berjaya beri manfaat pada orang ramai. Kawan-kawan kita orang pun ada, Opa. Patutlah seronok. Mainlah tu. Mana ada. Kita orang buat kerja. Lepas tu, ada orang TV tanya kita orang macam-macam. Yelah tu. Adik. Saya Upin. Saya Ipin. Betul-betul. Dan saya Is, pencetus projek gerobok rezeki Kampung Durian Runtuh. Adik, angkat barang-barang ni tak penat ke? Tak. Kita orang seronok. Sebab bila kita tolong, orang cakap terima kasih. Hilang penat. Ia, satu contoh yang baik dan harus diikuti semua. Marilah menderma duit atau tenaga untuk terus menjayakan projek ini. Betul-betul. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Sokonglah projek gerobok rezeki. Sekian dari saya Ijen, melaporkan dari Kampung Durian Runtuh. Wah, terkenal cucu opa. Masuk TV. Eleh, orang lain punya projek, dia pula yang menumpang nama. Jangan marah. Kena bagi tahu kawan-kawan.